terpaksa korbankan duit. Biasa je nya. So setelah lama saya tak buat vlog, hari ni saya akan buat vlog pergi ke Genting. Ni dah separuh perjalanan baru nak record sebab pagi tadi gelap. Sekarang dekat Pagoh. So ada lagi dalam 2 jam lebih tak dah sampai. Kita dah sampai, nak makan jap. Kita dah sampai dekat parking 9.20, tapi sebenarnya awal macam kita mencari parking susah. So kita nak terus ke kaunter tiket. Cuaca hari ni kita ada 3 hari ikut. So kita terpaksa korbankan duit RM15 untuk beli kat dalam ni. Kita orang lupa kita orang parking kat mana. Memang bengong. Gambar ke? Live tu. Pemandangan pun tak nampak sangat. Nanti masuk YouTube, nanti boleh tengok. Ice Age. Sejuk tak? Banyak juga ride yang tak available. Geram aku. Biar banyak tak available tapi jangan hujan, okay? First game, Ice Age. This is me. Nak tercabut tudung, nak cabut cermata. Ice Age saya rate 5/10. Boleh pakai handphone? Boleh, tak ada masalah. Next, Alpha Fighter Pilots. Kotak Saya rate 2. dia kelakar. Biasalah, biasa je. Ride yang ketiga. Ni lawatan sekolah. Macam lawatan sekolah. Suara budak ni lah. Tak dah. Yang ni macam mana? Biasa je nya. Yang ini kita orang akan naik tapi tengah queue. Jalan dulu lah. Dia tak banyak pun ride yang kat sini. Dia biasa-biasa je. Ni ride next tapi tak tahulah ni apa. Yang ni tadi kita orang tak dapat main sebabkan cuaca. Yang ni macam nak bad juga. Kita nak pergi makan. Zara tak nampak lah. Zara hujung. Makan. Kita nak pergi ke Independence Day sebab kita orang punya turn pukul 1. Buat virtual queue. Yay, Independence Day. Intelligence. Through analysis this. Menarik. Okay, apa yang ni okey ke tak okey? Yang ni best jatuh. Yang ni best ke tak best? Best. Next kita orang nak naik yang ni. Belum start lagi dah dipusingkan. To give his apes back to the woods. Hujan lebat tapi kita orang ada lagi 2 game yang dah queue tapi tak dapat main. Untuk yang tadi saya rasa macam tak ada harapan, tapi yang sampai ni dia kata kalau hujan boleh gerak. Jadi kita cuba nasib je lah. 4 3 Rakyari. Saya rasa biasa. Biasa je nya. Hujan dah tak lebat sangat tapi kabus dia tebal. Tak nampak. Guys, update dah pukul 6. Kita dah habis main dan hujan. Agak lebat. So, tapi ngam-ngam lah pukul 6. So, tapi adalah beberapa game yang kita tak main sebab dia tutup dan cuaca. So far okey je. Kita nak cari makan dekat dalam mall dia. Tengok nak makan apa. Ayam penyet. Dapat minum air panas. Ya Allah, sedapnya. Second meal of the day. Kita nak balik hotel.